Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Hafiz Aulia bin Azhari, nombor matrik C24 B1742. Kami daripada kumpulan 2. Di video kali ini kami akan membahas tentang e-learning dan bahan multimedia pendidikan. Seperti yang umumnya kita ketahui bahawa pada masa kini dunia pendidikan sedang mengalami perubahan yang sangat pesat selari dengan perkembangan teknologi digital. Kaedah pembelajaran tradisional kini digabungkan dengan teknologi multimedia dan teknologi web bagi menghasilkan pengalaman pembelajaran yang lebih berkesan. Salah satu pendekatan yang semakin meluas digunakan ialah e-learning yang membolehkan proses pembelajaran dijalankan secara dalam talian dengan sokongan bahan multimedia. Video ini kami akan membincangkan konsep e-learning, jenis bahan multimedia yang digunakan serta kelebihannya dalam sistem pendidikan pada masa kini. Untuk memahami dengan lebih jelas pendekatan ini, kita perlu melihat definisi dan konsep e-learning. Apa itu e-learning? E-learning ialah merujuk kepada kaedah pembelajaran yang menggunakan teknologi elektronik dan internet sebagai medium utama penyampaian ilmu. Melalui e-learning, bahan pembelajaran boleh diakses secara digital tanpa bergantung sepenuhnya kepada bilik darjah fizikal. Pendekatan ini membolehkan para pelajar untuk mengikut kadar kendiri serta mengakses bahan pembelajaran pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Selain itu, penggunaan elemen multimedia seperti teks, audio, video dan animasi menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan mudah difahami. Setelah memahami konsep e-learning ini, sesungguhnya kita akan melihat jenis bahan multimedia yang digunakan di dalam e-learning. Bahan multimedia pendidikan merujuk kepada bahan pengajaran yang menggabungkan pelbagai elemen media untuk meningkatkan lagi kefahaman dan minat belajar. Jadi jenis yang pertama ialah teks digital seperti nota, modul, artikel dan e-book dan slide pembentangan. Teks digital ini digunakan sebagai sumber utama maklumat dan mudah diakses melalui peranti elektronik. Seterusnya ialah grafik dan image. Elemen visual seperti infografik, carta, penterminda dan ilustrasi membantu pelajar memahami maklumat dengan lebih cepat dan jelas. Bahan audio pula merangkumi rakaman suara guru, podcast dan bacaan dialog. Audio juga sangat sesuai untuk pelajar auditori dan boleh digunakan untuk ulang kaji di mana-mana. Video pendidikan seperti video penerangan, demonstrasi eksperimen dan tutorial membolehkan pelajar melihat proses sebenar dan meningkatkan lagi pemahaman konsep. Animasi seperti animasi 2D dan 3D digunakan untuk menerangkan konsep yang sukar, terutamanya dalam subjek sains dan matematik dengan cara yang lebih menarik. Selain itu, bahan interaktif seperti quizzes, Kahoot dan World, simulasi makmal maya, latihan drag and drop serta bahan SCORM dalam sistem LMS membantu pelajar terlihat secara aktif dalam pembelajaran. Jadi penggunaan bahan multimedia pendidikan ini menjadi proses pembelajaran lebih berkesan, menarik dan berpusatkan pelajar. Seperti yang ramai tahu, secara umumnya pelajar boleh belajar bila-bila masa dari mana saja tanpa perlu hadir secara fizikal, menjadikan ia fleksibel dari segi masa dan tempat. Dalam memudahkan pelajar maupun pengajar, ia juga membantu mereka untuk celik dan perkembangan tentang digital terkini, meningkatkan pengetahuan mereka dalam menggunakan platform talian. E-learning mengajar pengguna untuk kreatif dan cara interaktif dan menarik seperti membina kuis dengan kreatif di dalam alam maya maupun membuat platform atau video animation sambil belajar dengan pelbagai pengajar mengikut bidang mereka seperti melakukan kerja 2 dalam 1 serta pengajar tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga untuk bergerak dari meja ke meja.
Ia juga menjimatkan setiap kos seperti kos pembelanjaan untuk pengangkutan tentang minyak kenderaan. Selain itu, bahan pencetakan seperti semua tahu jika tiadanya teknologi, pengajar harus membeli buku, mahupun membayar balik bahan pencetakan yang telah dibuat oleh pengajar. Maka dengan adanya teknologi dan pengenalan secara dalam talian membantu pelajar mencari bahan pelajaran di internet dan sama-sama dikerjakan dengan rakan di alam maya tanpa pergi ke rumah rakan maupun sekolah untuk pinjaman buku di perpustakaan. Hal ini membantu sesetengah pelajar belajar sambil mencari maklumat dengan cepat. Okey, ada yang mengatakan sesuai untuk semua golongan, maka saya 100% setuju kerana ia sesuai untuk golongan belajar, bekerja maupun orang dewasa dan bagi orang yang ada kesempitan masa maupun lokasi. Manakala setiap teknologi mempunyai kelebihan masing-masing dan penggunaan platform yang betul dan sesuai bagi peringkat umur masing-masing. Sebagai contoh aplikasi e-learning yang digunakan ialah Google Classroom atau eCampus, di mana platform ini boleh digunakan oleh kedua-dua pihak seperti pensyarah dan pelajar. Aplikasi ini digunakan oleh pensyarah dengan cara berkongsi bahan pembelajaran seperti nota latihan kepada pelajar supaya pelajar boleh belajar sendiri, manakala aplikasi ini juga membolehkan pelajar menghantar tugasan secara dalam talian tanpa kekangan waktu, sekaligus memastikan tiada pelajar yang ketinggalan dalam pencapaian akademik mereka. Selain itu, Microsoft Teams boleh memberi peluang kepada pelajar untuk berinteraksi secara aktif di dalam talian dengan cara menanyakan bahagian yang mereka tidak fahami kepada pensyarah. Di samping itu, YouTube juga merupakan platform e-learning kerana ia dapat menyokong pembelajaran kendiri dengan cara menonton video saji tersebut yang mempunyai elemen-elemen visual yang menarik dan mudah difahami, seperti video tentang periodik table yang membolehkan pelajar yang belajar kimia boleh menghafal unsur kimia berserta fungsinya. Malah YouTube juga mudah diakses pada bila-bila masa mengikut keselesaan pelajar. Akhir sekali, Google Learning merupakan platform e-learning yang boleh memastikan graduan lebih bersedia untuk melangkah ke alam pekerjaan. Hal ini dikatakan demikian kerana platform ini memfokuskan kepada penambahan kemahiran teknikal dan profesional. Kesimpulannya, keseluruhan perbincangan ini telah merumuskan kandungan perbincangan secara keseluruhan dengan cara menekankan beberapa kepentingan tentang platform e-learning kepada seorang pensyarah dan pelajar. Sekian, terima kasih kerana sudi meluangkan masa mendengar perbincangan ini secara keseluruhan.